Apa mic tak jadi. Beres lah ni. Nanti video ni saya share ke Kak. Cuma duk KL dia. Kak duk KL tu. Dia tengok. Sebab dalam video ni saya hurah semua dah. Okey, hak saya tukar. Hak saya tukarnya MCB. Okey, saya tukar ni MCB. MCB dia ni salah. MCB ni C32. Okey, MCB ni C32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua saya akan tukar. 32 ni bukan tak boleh pakai. Macam saya cerita ke Kak itu dah. Dia boleh pakai. Cuma tak sesuai untuk peralatan dalam rumah ni. Dia kalau 32 ni untuk aircon ataupun aircon lah. Aircon 3 horsepower ke atas. 3 horsepower ke atas boleh pakai lah. Kalau nak pakai 32, kabel ni kena upgrade. Kena upgrade kepada 4mm. Tebal lagi. Dalam DB ni 4mm pun tak ada. Itu cara dia lah. Jadi saya tukar ni, saya ambil C20. Saya order. Untuk di Kelantan ni saya setakat ni saya cari ada benda ni. Cuma dia tak cukup. Kalau dia ada MCB ni, dia tak ada main switch ni. Dia tak cukup lah. Jadi benda tu saya kena order juga. Okey, hak saya tukar yang kedua, ni main switch dia. Sebab main switch ni dia pakai jenis fuse. Bukan tak boleh pakai, boleh je pakai. Cuma saya tak saja lah pakai untuk jenis fuse ni. Bila terbakar sini, nak cari fuse pula. Dia tak ada sistem overload lah ni. Kalau ni dia ada. Complete. Jadi hak ni MCB triple. Untuk triple lah. 63. Sama lah saiz dia. 63. Ni 63. Ni pun 63. Nampak dia? Okey, yang ketiga saya tukar automatik. Okey, automatik yang ni sebenarnya dia tak ada rosak ke apa. Cuma sensitivity dia dekat ni. Okey, 1.3. Hak saya tukar, saya janji dengan Kak tu 0.1. 0.1 ni. Sensitivity dia ni kecekapan. Kalau seandainya ada shorting ke apalah. Ni 0.1. Untuk domestik dia setakat 0.1 je. Tak kira lah rumah ni 3 piece ataupun single piece, dia mesti 0.1 bila nama domestik. 0.3 ni kalau setahu saya lah, daripada ST masa saya buat ujian resell gitu, 0.3 ni tak ada dah, dimansuh ke. Bila tu dimansuh lama dah lah ke? Tak pasti lah, sebab saya exam tu tahun lepas. ST sendiri lah beritahu, penguji sendiri bagi tahu 0.3 ni tak ada dah. Ini saya kena tukar lah domestik. Cuma bila saya tukar, saya tak tahu dalam rumah ni memang trik ataupun tidak. Kalau trik memang masalah lah, nanti tak trik. Sebab domestik ni kena ingat kalau ada rumah sendiri. Ada rumah sendiri dah kan? Ada rumah sendiri pun kalau mana-mana wireman ataupun electrician, dia mesti kena pakai 0.1 ya. Dia bukan 0.3. Okey, saya akan tukar 1, 2, 3. 3 ni saya akan tukar dulu. Lepas tu yang ni terbalik. Ni terbalik, sepatut benda ni dulu kena duduk sini. Baru automatik di sini. Dia apa-apa dia akan kawal untuk overload dulu. Main switch ni fungsi dia untuk overload. Overload ataupun litah-litah live dengan neutral. Ni tersilap pasal. Saya tak tahulah dia pasal tu dulu, dia saja pasal gini ke, ataupun dia tak tahu pasal ke, ataupun janji pasal ke. Saya tak nak ayat lah. Untuk dulu 10 tahun dulu. Untuk 10 tahun dulu tu saya tak pasti. Sebab rumah ni kalau tanya daripada Kak dengan pocik sendiri, di wiring dah. Bila di wiring sepatut tak jadi benda gini. Ni kira lepas wiring baru dah. Ni wiring baru ni. Ada surface betul tak? Dan ni upgrade ke 3-piece. Sepatutnya benda ni main switch dengan RCCB ni benda paling basic lah. Mungkin dia tersilap pasal ke, tapi kalau nak kata tersilap pasal tak masalah. Sebab benda ni benda paling basic. Jadi saya tukar ni. Lepas tu
Video ni juga saya akan try untuk ni kabel booming. Saya try dah kekak, apa saya try sekali lagi dalam video ni. Ikut spek ataupun tak. Saya tak tegur untuk pasal spek 100%. Cuma dari segi wiring yang dia buat ni, looping untuk kabel booming ni memang looping lah. Memang dia looping. Lagu mana abang nak tahu wiring ni dia tak looping? Yang pertama abang kena baca semua ni. Berapa ada MCB dalam ni? Kalau MCB ni ada 30, bermaksud kabel live ni dia akan ada 30, betul tak? Bila kabel live ada 30, kabel booming mesti kena ada 30. Kabel neutral pun mesti kena ada 30. Tu cara wiring dia tarik cara betul. Tak kira lah hak pelak tu dia looping banyak ataupun tidak, tu hal lain. Hal looping pelak tu untuk satu MCB berapa soket pelak boleh looping. Tapi nak cerita hak dia buat wiring ni untuk kabel bumi dia looping banyak dah. Sebabnya kalau abang kira sin MCB ni dia banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sepatutnya kabel bumi kena ada 27. Neutral kena ada 27. Jadi lah ni kabel bumi ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Simple ya. Benda ni habis buat rumah lepas pada ni mereka ingat saya ayat ni. Sebab nak suruh cek selain daripada ikut spek lagu mana semua wayar tu susah sikit. Cuma nak tahu orang wiring ataupun wireman dia buat tu betul ataupun tidak wiring, detect sini dulu. Tengok wayar bumi dengan wayar neutral. Dia mesti kena ada. Dia kena sama banyak lah ni. Untuk anak lah. Tak sekira lagi kabel bumi pakai 10 mm ke berapa tu hal lain lah. Boleh. Saya dah try semua ni. InsyaAllah dia boleh faham lah. Untuk lain tu tengok-tengok lah meh. Sebabnya masa saya mari buat inspection hari tu, ada kabel ni longgar. Kabel ni longgar. Jangan bagi longgar. Untuk kabel besar ni, jangan bagi longgar. Kabel lain pun sama juga. Sebab apa? Bila dia teripih ni, bila dia longgar, dia akan jadi sparking. Sparking tu, dia cari kabel, boleh terbakar rumah. Kalau nasib tak baik. So, yang kedua saya takut, kabel ni cabut, dia pergi ke sebelah. Bila dia pergi sebelah, habis hanya tu. Sebab ni teripih. Sehingga pih pun duk main sparking boleh cari kabel, apatah lagi teripih. Saya tak nak tegur banyak sebab rumah ni pernah buat rewiring dah. Itulah, semua saya ketukar gapo hok penting dululah. Selain daripada tu tak. Tengok ni lah. Boleh. Video ni saya ke upload dalam YouTube. Nanti link saya kata kakak. Boleh. Boleh.
Okey, alhamdulillah saya dah siap pasang untuk main switch, RCCB, MCB. Dia rumah ni dia mudah. Bila cabut cut out, pilot lamp ni akan mati. Dia dah join direct ni kabel dia ni. Ni kira ni daripada cut out lah. Okey, MCB saya dah tukar 3 sebelah ni, lepas tu 2. Dia 8 unit ni. Apa jelas Apa jelas Oh. Hello. Boleh? Okey, ni MCB yang saya tukar. Saya tak on lagi untuk yang lain. Hanya MCB yang saya tukar. Okey, ada api. Okey. 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 Okey, alhamdulillah. Semua dah settle. Main switch dekat ni. Okey, untuk main switch saya pakai 63 MCB triple 63. Tengok nampak jelas. Okey, RCCB 4 pole 63A 0.1. Okey, sama je nama. Okey, yang asal dia .03 63A. Salah. Okey, MCB semua saya dah tukar. 2, 4, 6, 8. 32A. Tak pakai. Okey, satu lagi. Okey, ni untuk sub DB. Neutral. Neutral dia pakai warna biru. Dia ambil daripada phase yellow. Ni. Okey, ni. Cuma untuk sub DB je yang salah. Sub DB sepatutnya dia kena bawa 3 phase. Atas tu ada aircon 3 unit. Kalau untuk tangki air, sekadar untuk tangki air, bagi saya tak ada masalah lagi. Tapi bila ada peralatan yang tinggi, anda tak boleh nak buat sub DB jadikan single phase. Dia mesti sub DB jadikan 3 phase juga. Seperti mana main DB ni. Kalau main DB dia 3 phase, sub DB nak jalan mesti 3 phase, bukan single phase. Risiko dia rumah ni takkan balancing. Sebab atas aircon 1 horsepower. Aircon 3 unit ada dalam bilik. Bila dia pakai untuk satu phase yellow yang akan jadi beban. Bila on semua sekali equipment atas tu, akan jadi beban. Untuk red dengan blue, kalau 4M, 4M lah. Kalau untuk yellow, 7M, 8M, dia takkan balancing lah. 3 phase, dia mesti kena buat balancing. Itulah kelemahan 3 phase. Siapa-siapa nak pakai 3 phase, mesti kena buat balancing. Satu lagi saya nak bagi tahu, pakai 3 phase tak jimat api. Itu salah.
Kalau ada orang cakap pakai 3-phase ni jimat api, itu salah. Kenapa kena pakai 3-phase? Jika penggunaan dalam rumah anda melebihi 63, dinasihatkan pakai 3-phase. Kalau bawah daripada 63, cukup untuk single phase. Cuma jika rumah anda menggunakan peralatan tu tinggi, banyak sangat, macam aircon 5, walaupun single phase boleh support, tapi upgradekanlah supaya kabel ni tak cepat rosak. Tak nak bagi kabel tu beban. Bila kabel ni beban, kabel ni akan cepat cair. Jadi itulah tuan-tuan, video ni saya akan tunjuk kepada owner dia. Cuma untuk bumi, kabel bumi tak ada 10 mm. Kalau saya tengok daripada chamber, dia pakai 10 ke 6, tak pasti lah. Cuma yang ni, saya dah tukar semua sekali. C20, tak ada dah. Untuk C32. Jadi settle lah untuk hari ni. Saya akan test semua sekali. Akan tanya owner lah. Saya tak masuk dalam bilik, owner akan buka semua sekali equipment ni. Jadi kalau ada yang tak menjadi, saya akan check. Cuma daripada sini, semua dah berfungsi. Ini yang saya tukar, dah berfungsi. Kalau tengok sini lah. Okey. Jadi untuk owner, saya dah tukar yang asal, yang sebetulnya. Kalau untuk anda di luar, mana-mana wireman tukar, tengok balik 0.1 ataupun 0.3 dia pakai. Dia mesti untuk domestik 0.1, jangan main belasah. Lepas tu pakai dia main switch dulu. Bukan RCCB dulu, dia main switch dulu. Main switch baru pergi kepada RCD. RCD akan pergi kepada MCB, peralatan semua sekali. Jadi settle daripada saya, insyaAllah saya akan test semua sekali peralatan dalam rumah. Lepas tu balik kerja hari ni sejam lebih, hampir 2 jam. Okey dah tu. Okay, saya Zahir Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi. Facebook and get. Baby, you can see me in the cop.